Okey, sorry guys, saya tekan tadi sikit ubah kamera, so dia tertekan. So tak ada masalah. So kita akan buka side bas ni. Macam kabel ni dia ada jual baru. Kalau macam ni punya condition, biasanya kita akan suggest tukar. Tak mahal mana pun kabel ni. Bukan semua benda tak boleh pakai. Cuma apabila melibatkan buat gearbox ni, bukan kos rendah. Sebab tu apabila korang ada gearbox, jaga elok-elok. Jangan minta jadi macam ni. Okey. Korang dapat kan? Okey, kita nak buka kat sini ya. Nanti kalau korang nak subscribe sikit, nanti kita akan buat pemasangan lah. Pemasangan daripada puli, daripada clutch. Nanti kita boleh belajar sama-sama. Itu kita nak tahu apa fungsi dia, macam tu. Ni sikit tengah buka ni, korang nak laju sekejap boleh, tak ada masalah. Sikit rajin buat video, tapi sikit tak rajin nak edit. Okey, so semua skru keliling wajib korang kena buka tak boleh skip. Kalau tak boleh buka nanti. Okey, cara paling selamat, korang boleh je ketuk-ketuk macam ni, ketuk-ketuk manja je. Ketuk-ketuk manja. Kadang-kadang kita congkir-congkir kan. Boleh ke congkir, cuma kalau boleh layan dulu, pakai soft hammer dulu. Kadang-kadang boleh. Dengar bunyi dia dah macam nak terbuka kan. Macam tu je. Itu bunyi mampat kan, tengok bunyi ni. Okey dah, boleh dah. So kita nak tarik pun boleh. Okey. So ni dalam mangkuk bahagian bawah. Kalau sikit tengok kat sini, sikit baru buka tau gearbox ni. Sikit tak buka lagi bahagian bawah. Cumanya sikit tak nampak dia punya magnet. Magnet tak ada. Kereta ni magnet tak ada. Ni magnet ni. Magnet ni penting untuk memastikan ketahanan gearbox korang lah. Setiap kali kalau anda korang tukar auto filter, diorang akan cuci benda ni. Diorang akan cuci buang gam-gam semua ni. Dia cuci kering semua. Perlahan sikit radio. Secara tak langsung dia akan cuci sekali magnet ni. Lepas tu diorang akan buat pemasangan macam biasa lah, gam pasang. Kalau anda kata tak ada, pergi je kedai RM2 cari magnet. Letak dalam ni. Tak ada masalah. Korang nak tambah 2 ke 3 ikut korang lah, kereta korang. Okey, cukup sekadar dia ada. Jangan tak ada. Kalau macam ni kategori tak ada. Kalau ikutkan fungsi magnet tu untuk menyerak. Okey, nak menyerak habuk-habuk besi yang ada dekat permukaan dalaman gearbox auto korang. Sebab korang kena ingat dalam ada clutch plate, ada besi, ada bergesel. Secara tak langsung akan ada kisan lah. So habuk-habuk tu dia kena, dia magnet lebih kurang macam ni lah. Macam ni. Macam ni magnet. Ni magnet ni kalau korang tahu. Tapi ni kereta lain punya ni. Kereta lain. Okey. Kalau tak ada, kena usaha ada kan. Alright. So ni ni mangkuk dia. Tak ada apa pun dalam ni. Alright. Okey, yang korang tengok bahagian sini pula, dia bahagian bawah lah. Kalau pomen buka bahagian bawah, pomen pun akan nampak dalam struktur dalaman dia macam ni. Okey, sikit nak ambil satu benda yang untuk boleh tegakkan sikit kan benda ni. Macam ni, kita nak macam ni kalau boleh. Kita nak macam ni, baru nampak korang lah macam ni. Macam ni, korang nampak Ni gam ekstrim sangat ni. Banyak sangat gam dia ni. Okey, so ni dia punya auto filter dia. Yang jenis macam ni dia menggunakan jaring. Okey, ada orang tanya, mana bagus, jaring ke kertas? Dia dua-dua ada kebaikan, dia ada kekurangan dia. Kalau model jaring ni dia tak dapat tapis 100% minyak tu.
Dia ni lebih macam ada kotoran halu-halu kecil-kecil dia boleh masuk. Itulah yang jenis besi ni. Cuma yang jenis besi ni dia tak ada isu masalah tersumbat. Dia tak ada. Kalau macam kertas dia ada keburukan dekat tersumbat. Kalau anda kata korang lama sangat tak tukar auto filter, itu menyebabkan minyak tak boleh supply naik atas, yang menyebabkan gearbox korang rosak. Dapat kan? So ada satu skru. Kita tengok lagi ada ke tak ada. Ada lagi 2. Alright kan? Okey, sekarang ni yang sikit buka ni filter dia. So macam komponen ni, ambil satu lagi bekas, stok untuk bahagian bawah dekat dia punya valve body punya skru. Yang korang tengok ni structure valve body bahagian bawah. Ni orang kata otak untuk gearbox otak kawalan minyak. Okey. Tapi yang model valve body macam ni dia tak menggunakan sistem solenoid. Dia menggunakan sistem pressure sahaja. Sebab kereta ni dia tak menggunakan sistem TCU. Dia tak ada solenoid valve So filter ni kita boleh buka dah. Biasanya dia akan ada o-ring O-ring kat bahagian dalam ni. Dalam ni ada o-ring tau. Yang kat sini tengok ada tak ada. Diorang ada bekas ni, ada letak white tape. Sampai dalam gearbox pun ada white tape guys. Okey. Longgar sangat ke apa tak tahulah sikit. Macam-macam. Okey, secara tak langsung dia memang tak ada o-ring kat sini. So diorang letak white tape. Bagi sikit tak payah letak white tape sebenarnya. Okey. Sebab dalam ni dia ada o-ring. Okey. Dalam ni sikit buka dia akan ada satu o-ring ni. Nampak? So o-ring ni yang korang kena buat kalau andai kata dia longgar. O-ring ni ada jual, jangan takut. Okey. Kalau overhaul kit order gearbox auto, dia akan dapat semua total. Alright, so yang korang tengok ni kabel dia. Ni zaman mechanical lah. Alright kan. Alright, so valve body mechanical lah ni. Okey, so kita nak buka seketul lah untuk keluarkan. Sebab dalam ni dia akan ada o-ring Tak silap sikit ada 3 biji o-ring dia. Okey. Tak silap sikit. So kalau skru ni korang nak buka, kena tengok. Dia bukannya semua skru korang kena buka. Dia ada skru je yang melekat kat housing ni. Okey. Dia bukannya semua. Nanti kita tengok. Kalau macam filter ni, kalau korang tengok ni, dia punya, tengok memang padu kan. Ni lah orang kata penjagaan minyak auto dan juga filter lah. Okey. Mengundang kepada faktor kerosakan gearbox benda ni kalau korang nak tahu. Make sure kena pastikan bersih. Okey, skru dia yang melekat dekat housing gearbox ni. Biasanya dia akan duduk kat tepi-tepi lah. Kalau model ni sikit ingat macam skru 10. Saya semua skru 10. Okey, dia ada macam sentapan macam tu kan. So far jangan risau. Memang dia ada spring bahagian bawah untuk menolak. Okey, so sekarang ni kita dah buka semua skru. Pastikan korang ukur dululah skru. Takut korang macam tak pasti sama ada panjang ke ada pendek ke. Nampak kan ada panjang ada pendek. Okey, so ni kabel lah. Macam kabel ni kita boleh buka keluar lah. Alright, so ada skru saiz 10 kat sini. Nanti sikit buka lah. Macam skru ni bahagian luar kan, korang nak buka dekat letak ke sini agak kurang baik lah. Yang terbaik korang boleh je letak balik dekat tempat yang diikat tadi.
So macam kabel ni boleh je suggest untuk tukar yang baru lah. Sebab kalau kita tengok dah teruk lah kat sini. Nampak tu? Nanti kan putus tak gerak pula gearbox. Macam skru tadi letak balik je. Letak balik tak apa. Okey, so sekarang ni kita boleh buka kat sini. Tapi pastikan gear ni duduk dekat end lah kalau boleh. Sebab nanti dia sangkut. Letak tengah-tengah supaya dia boleh angkat keluar. Okey. Ni dia punya permukaan. Kalau buka tara ni, korang jangan takut ada komponen jatuh ke apa. Tak ada apa. Benda ni boleh servis. Boleh servis balik. Tengok struktur dalaman, bersihkan bahagian dalam. Ada bol-bol bearing yang kecil-kecil. Nanti Siki Rajin nanti Siki akan buat satu lagi video untuk servis valve body ni lah. Okay. Alright. So yang dia tolak spring tadi yang benda ni lah. Benda-benda macam ni. Ada o-ring-o-ring kecil semua ni. Tengok kadang-kadang dia pakai double ataupun single. Tengok balik. Okay. So sini satu side, sini satu side. Yang dalam ni jalan piston kat dalam lah. Maknanya satu macam ni, satu duduk kat dalam. So anda kata korang nak letak satu bekas tadi. Macam Siki cakap tadi, letak satu bekas. Supaya in case apa-apa jadi, tak berserabut kepala. Okay, dapat kan? Ni. Dapat kan? Dia ada o-ring ni semua kena tukar. Okey, ni dia punya valve lah. Valve kat sini boleh je nak buka, tak ada masalah. Cuma kita nak fokus kat sini. Kat sini. So kat sini kalau anda kata sebelum korang nak buka, nak test dahulu bocor ataupun tak, boleh. Dia boleh test waktu macam ni. So lubang pressure minyak untuk memastikan pergerakan, nanti sikit fokus sikit. Nanti korang tengok dekat sini lah. Ni betul dah, kacau dah ni. Dia tak ada terlampau longgar sangat ni. Kejap sikit fokuskan supaya boleh zoom sedikit Itu dah habis tu. Okey. So cara-caranya macam ni guys. Kejap Sikit tarik ni minyak ni. Okey kat sini. Tak tahu korang nampak ke ni? Nampak? Nampak Nampak agak kurang jelas lah. Gunakan sistem angin sahaja. Okey, lubang dia side duduk sini. Ni lubang dia. Lubang ni. Ni kalau korang tengok ada satu lubang ni kan. Tak nampak ni? Ni lubang ni. Nampak kan? So boleh kita masuk pressure lah. Macam filter ni wajib kita tukar yang baru je lah Okey. Nampak ke? Okey. Kita masukkan tekanan. Okey. Dalam keadaan macam ni, kita biarkan dia tengok. Macam sekarang ni sikit tak tekan. Tak tekan dia tengok Okey. Alright. So sikit lepas. Nampak? Dia terlepas tu. Nampak kan? Kita masuk pressure. Kita tahan pressure tu. Jangan tekan terus. Itu salah cara check dia tu. Tekan. Dia banyak lubang ni. Lubang ni ada, lubang ni ada, lubang tengah pun ada. Kat mana korang nak test lah. Ni nama dia piston seal. Piston seal untuk kita test tekanan pressure tu. Kalau anda kata kita masuk pressure kan, lepas tu dia keluar. Dia punya apa ni? Kamera kena ni Kalau kita masuk pressure, lepas tu kita dengar pressure tu bocor, itu tandanya dia ada masalah kebocoran. Kalau macam ni sikit nampak kategori cantik, cuma bila kita buka barai nanti kita akan nampak keseluruhan lah. Cuma kamera sekarang ni, kamera ni dia tu dah. Sekejap nak lock kamera dulu.